Sekejap lagi saya akan buka katalik dia ni. Kita akan buka katalik dia, kita akan servis, kita akan cuci balik. Hai, tips 1 minit hari ni. Okey, hari ni tolong dengar baik-baik. Saya hari ni nak kongsikan punca check light auto sensor menyala. Sebab kebanyakan kereta baru sekarang, inilah masalah yang selalu kena. Tak kira Honda ke, Toyota ke, BMW ke. Hari ni kita ada Peugeot. Peugeot pun kena juga. Sebab kereta-kereta baru sekarang, kereta-kereta moden sekarang, dia guna katalik. Dia keluar dari kilang tu memang dia ada katalik. Fungsi katalik dia pasang tu untuk mengurangkan emission, mengurangkan pencemaran udara. Sebab tu dia guna katalik. Tapi masalah baru timbul. Masalah dia auto sensor menyala. Jadi ramai orang pening kepala. Auto sensor menyala, auto sensor menyala. Macam mana nak settle? Okey, untuk kes auto sensor menyala ni, dia ada beberapa cara untuk settle. Tapi salah satu, kita kena cuci balik katalik dia. Jadi hari ni kita ada Peugeot ni. Katalik dia duduk kat sini. Nampak tak? So, sekejap lagi saya akan buka katalik dia ni. Kita akan buka katalik dia. Kita akan servis, kita akan cuci balik. Kita bukan pakai cuci tembak-tembak. Kita masuk mesin. Kita masuk mesin. Kita akan cuci sebersih-bersihnya, insyaAllah.